Di pagi yang berbahagia ini, kita sama-sama dapat menyaksikan seramai 3 pegawai kadet dan 28 rekrut di Majlis Tamat Latihan Rekrut Askar Timbalan Setia Negeri Johor Siri 47 2025 dengan penuh adat istiadat Pembarisan Ketenteraan. Di kesempatan ini, saya selaku wakil rasmi Pegawai Memerintah Askar Timbalan Setia Negeri Johor ingin mengucapkan tahniah pada anak jati Johor yang telah beri peluang dan menyertai pasukan ini, iaitu pasukan yang merupakan sebuah institusi ketenteraan yang menjadi kebanggaan Sultan dan negeri ini. Sesungguhnya, pengorbanan saudara ini merupakan satu sumbangan yang amat besar kepada negeri Johor. Saya ingin berpesan kepada semua para prajurit Askar Timbalan Setia Negeri Johor supaya sentiasa menjaga nama baik pasukan dan negeri. Saya berharap juga semua anggota sentiasa memelihara terhadap disiplin ketenteraan yang paling tinggi pada setiap masa dan di mana jua saudara berada. Setiap pegawai mestilah memainkan peranan yang lebih komited di dalam pengurusan dan pentadbiran anggota serta pasukan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya selaku wakil rasmi Pegawai Memerintah Askar Timbalan Setia Negeri Johor mengisytiharkan saudara-saudara sekalian sebagai para prajurit Askar Timbalan Setia Negeri Johor.